Jom kita bongkar satu trik perakaunan bijak. Namanya catatan kontra. Mana tahu anda perlukannya. Pernah tak pelanggan anda, dia juga pembekal anda? Situasi ni biasa jadi dalam bisnes. Untuk kes macam ni, ada satu cara penyelesaian yang smart. Itulah dia catatan kontra. Jadi, apa benda catatan kontra ni? Senang cerita, ia cara nak selesaikan hutang dua hala. Tapi, kena ingat, benda ni ada satu syarat penting. Mesti dua-dua urus niaga secara kredit. Maknanya, syarikat yang sama ada dalam dua ledger. Satu, dia hutang kita. Satu lagi, kita hutang dia. Caranya mudah je, kita cuma pindahkan amaun antara dua ledger ni. Cepat dan jimat masa. Tujuannya? Senang je. Nak selesaikan hutang piutang ni dengan cara paling efisien. Tak payah pening kepala. Kenapa ia penting? Sebab ia mudahkan transaksi, kurangkan pemindahan tunai dan rekod pun jadi jelas. Semuanya selesai dengan satu catatan mudah je. Betul-betul shortcut yang bijak kan? Sekarang, cuba fikir, macam mana catatan mudah ni boleh lancarkan lagi akaun bisnes anda?